pernah nampak ayat sebagai wakil dalam geran tanah? Jangan keliru, itu bukan pemilik sebenar. Jom saya terangkan maksud sebenar dan kenapa penting. Dalam geran tanah di Malaysia, selain frasa sebagai wakil, terdapat beberapa istilah lain yang digunakan untuk menunjukkan bahawa orang yang dinamakan bukan pemilik mutlak, tetapi mempunyai tugas atau peranan tertentu. Berikut ialah senarai istilah yang biasa ditemui. 1. Sebagai wakil bertindak bagi pihak orang lain, bukan pemilik mutlak. Contoh, waris dilantik mewakili waris-waris lain. 2. Sebagai pentadbir. Pentadbir pusaka dilantik oleh mahkamah atau bahagian-pembahagian pusaka untuk mengurus harta si mati. Biasanya berkaitan tanah pusaka. Contoh, Ali bin Ahmad sebagai pentadbir kepada harta Allahyarham Hasan bin Omar. 3. Sebagai pemegang amanah, trustee. Mewakili pihak lain dalam bentuk amanah. Contohnya badan agama atau institusi wakaf. Contoh, Majlis Agama Islam Negeri sebagai pemegang amanah. 4. Sebagai pengurus, receiver atau manager. Individu atau institusi yang dilantik untuk mengurus tanah syarikat yang sedang dibubarkan, muflis atau dalam pemantauan mahkamah. 5. Sebagai wasi, executor of estate, dilantik melalui wasiat untuk mengurus harta pusaka si mati. 6. Sebagai pemunya bersama, joint proprietor, lebih daripada seorang pemilik, contohnya suami isteri, adik-beradik. Tanah dimiliki secara sebahagian atau secara bersama. Dalam geran tanah, kalau tertulis sebagai wakil, pentadbir atau pemegang amanah, itu bermaksud individu tersebut hanya mewakili, bukan pemilik sebenar tanah. Mereka urus tanah bagi pihak waris, syarikat atau atas dasar amanah. Tak boleh jual atau pindah milik sesuka hati. Okey, sekarang kita dapat ilmu baru. Jangan lupa komen nak lagi sekiranya anda suka konten serupa.